Kat sini saya nak pesan, kalau anda silap guna minyak hitam, walaupun minyak hitam tu fully sintetik sekalipun, enjin anda tu kalau tak sesuai, enjin tu boleh jadi berat. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak kongsi cara nak settle masalah enjin berat. Kalau siapa yang ada masalah enjin berat tu, maksud enjin berat ni macam ni. Kita tekan minyak kereta tu berat nak pergi. Okey, untuk siapa yang ada masalah ni, benda pertama yang anda kena tengok balik tau. Okey, sebenarnya minyak hitam. Kat sini saya nak pesan, kalau anda silap guna minyak hitam, walaupun minyak hitam tu fully sintetik sekalipun, enjin anda tu kalau tak sesuai, enjin tu boleh jadi berat. Ini saya dah kena banyak kali. Dan banyak customer datang, alhamdulillah bila dia cakap benda tu, saya cek enjin. Okey, contohlah, jom tengok enjin dia. Okey, untuk kereta Alza hari ni, enjin dia nampak tak? Dekat sikit, zoom tengok, bersih, cantik tak? Okey, enjin dia cantik, tak ada masalah. Kereta dia tak ada masalah apa-apa pun. Cuma kita nak bagi enjin dia ni lebih lancar, lebih lembut, lebih ringan, dan yang penting lebih jimat minyak. Jadi untuk kes abang ni, dia pakai 530, kita pun akan kekalkan 530 dengan abang ni. Cuma kita recommend minyak ni untuk dipakai. Minyak Yakult Loop FR Plus 5W30. Okey, minyak ni minyak fully sintetik. Kelebihan minyak ni, pertama enjin kita ringan lah. Kalau mana enjin berat tu, insyaAllah lepas pakai minyak ni, nak memotong ke, nak naik bukit ke, nak bawa speed laju ke, jangan bimbang. Jangan bimbang. Sebab kita dah test dah. Memang minyak ni terbaik. Terutama brand Yakult lah. Okey, kemudian kat sini, alalang saya nak beritahu. Zoom sikit kat sini, tengok spek dia tak? ACA, C2, ACA, C3. Okey, untuk C2, C3 ni sebenarnya, minyak ni selain daripada petrol, kereta diesel pun boleh guna. Contoh kereta diesel tu, kereta diesel yang light truck lah. Light truck ni yang kurang daripada 3 tan lah, lebih kurang 2 tan. Contoh 4 wheel, Triton ke, Navara ke, Ford ke, Hilux ke, yang mana biasanya memang 4 wheel ni dia banyak guna 530. Pergi service center pun dia guna 530. Jadi kalau 4 wheel nak guna minyak ni, tak ada masalah. Jadi minyak ni sesuai untuk petrol, sesuai juga untuk diesel. Cuma kelebihan dia tetap sama, minyak jimat. Memang kelebihan Yakult FR Plus ni 530 memang untuk menjimatkan penggunaan petrol. Siapa yang nak enjin dia tahan lama, nak enjin dia padu, nak enjin dia power balik, boleh cuba minyak Yakult ni. So macam biasa, mana nak cari Yakult, semestinya kena cari Fizi Motorsport Sunway Evo. Selamat hari ni, set.